Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Ustaz Suhaimi bin Muhammad Ali, dalam Zakat dan Anda. Tajuk yang akan dibincangkan pula pada segmen ini ialah memahami asnaf gharimin, iaitu orang-orang yang berhutang. Sebagaimana yang kita sedia maklum, asnaf gharimin ini, itu orang yang berhutang ini termaktub dalam 8 golongan asnaf. Al-gharimin inilah siapa? Al-gharimin inilah orang-orang yang berhutang. Hutang yang bagaimana? Hutang bagaimana yang dibolehkan untuk kita menggunakan dana zakat bagi menyelesaikan hutang. Fenomena pada hari ini, fenomena pada zaman ini sebenarnya, hutang ini telah menjadi satu tsunami kepada orang-orang yang bekerja ataupun kepada kita semua. Nak tak nak kita akan dilanda tsunami berhutang ini. Maka siapa yang kuat maka akan selamat. Sesiapa yang tak kuat maka dia akan tenggelam dengan hutang piutang keliling pinggang. Itu sebabnya dalam fiqh zakat, hukum zakat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa untuk asnaf al-gharimin ini dibolehkan untuk dua. Pertama, untuk maslahah diri sendiri dan tanggungan. Bagaimanakah kita nak pastikan bahawa orang berhutang untuk keperluan diri dan tanggungan? Iaitu golongan orang-orang yang ditimpa musibah ataupun golongan orang-orang fakir yang mana ketua keluarga terpaksa berhutang bagi menafkahi dirinya dan juga tanggungan dia sekeluarga. Maka dalam konteks ini dibenarkan untuk berhutang. Yang kedua, berhutang untuk masalah ammah, masalah ummah ataupun masalah masyarakat setempat. Sebagaimana dan satu kisah diriwayatkan oleh Qabisah bin Al-Mukhari Al-Hilali. Dalam satu hadis, Qabisah bin Al-Mukhari Al-Hilali ini berkata, aku telah membebani satu hamalah. Apa dia? Yakni bebanan dari kerana orang lain. Maka datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon pertolongannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggallah kamu di sini hingga datang kepadaku sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agar dapat aku berikan kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Qabisah, tidak halal bagi seseorang itu meminta zakat melainkan kerana salah satu daripada 3 sebab ini. Yang pertama, orang itu menanggung hutang yang diperbuat kerana mendamaikan persengketaan 2 kabilah ataupun 2 puak. Itu yang disebut hamalah. Yang kedua, orang yang habis musnah hartanya. Ia boleh meminta sekadar perlu bagi kehidupannya. Yang ketiga, orang yang jatuh fakir tapi harus diakui kefakirannya oleh 3 orang dari kaumnya. Yang selain dari yang 3 ini, wahai Qabisah, kata Nabi SAW, tidak ada yang boleh meminta zakat untuknya. Haram dia makannya. Sebahagian hadis Sahih Ahmad, Imam Muslim, Nasa'i dan Abu Daud. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bagaimana Islam membantu, menyelamatkan, menolong orang yang dalam kesusahan. Sebagaimana yang berlaku di negara Arab ataupun kaum Arab pada zaman dahulu. Apabila berlaku pertelagan 2 puak, berlaku perbalahan yang akan, jikalau dibiarkan, akan melibatkan pertumpahan darah, kemusnahan harta benda, maka adalah seseorang yang akan datang untuk menjadi orang tengah, untuk menjadi pendamai. Dan juga pendamai tersebut terpaksa menggunakan hartanya untuk mendamaikan, meredakan kemarahan 2 puak yang bersengketa tadi. Maka orang ini orang yang berhutang. Alhamdulillah. Baiklah, sekian sahaja segmen zakat dan anda buat kali ini. Ingatan ikhlas daripada saya buat anda semua. Zakat satu kewajipan, berzakatlah di Lembaga Zakat Selangor. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.